bukan saja dalam masa 2.5 tahun dalam kerajaan, tapi ialah daripada awal tentang dinamik perkauman kan. Dia sebenarnya kalau jadi kerajaan lah, pandangan saya, dia ada dua perspektif yang kalaulah mana-mana kerajaan boleh tumpukan dengan baik, dia boleh menurunkan suhu perkauman di negara ini kan. Satu ialah dari segi tumpuan asas kerajaan. Kerana by nature rakyat Malaysia yang biasa ni kan, saya selalu sebut sebenarnya dalam mana-mana kumpulan dia sebenarnya bell curve, normal distribution. Yang ekstrim mengenai pandangan agama, baik yang Melayu dan bukan Melayu ni kan, dia sebenarnya adalah fringe. Yang di tengah ni, majoriti 60-70% ni, sebenarnya mereka hanya nak tumpukan kepada soal kos sara hidup, pasal kehidupan semua kan. Kenapa isu-isu perkauman itu dia boleh jadi seperti api, ialah bila ada vacuum. Dan vacuum ini wujud disebabkan oleh dua kelemahan mana-mana kerajaan. Satu ialah narrative leadership. Jadi narrative leadership yang sebaiknya ialah bila kerajaan ada agenda yang betul-betul menggamit tumpuan rakyat biasa mengenai hidup mereka. Sebab itu kalau pandangan saya mengenai reformasi dan penambahbaikan ekonomi ni, saya selalu sebut kepada kerajaan ialah kita tak boleh buat business as usual. Kerana business as usual tu tak ada apa yang menggamit rakyat. Jadi bila tak ada apa, dia melahirkan vacuum. Dan vacuum itulah yang menyebabkan maka timbul isu-isu yang perkauman semua ini, dan dia menjadi isu yang take the center stage. Tapi kalau isu, contohnya kan, isu pembinaan negara itu betul-betul menjadi tumpuan negara yang semua orang ada stake, pasal sekolah, pasal ekonomi, pasal gaji, sebenarnya you tak boleh buang orang-orang yang bising di fringe ni. Dia akan tetap ada, but they will be fringe. Okay, so itu dari segi narrative leadership yang agak jelas lah sebenarnya. Mana-mana kerajaan kalau mereka gagal ada narrative leadership yang baik, kalau itu akan berterusan. Dan kedua ialah soal mekanisme menanganinya. Kenapa Datuk Seri Anwar gagal menangani isu itu ialah soal Akmal lah, soal semua ini kan. Kerana dia terlalu berhati-hati, takut-takut UMNO marah. Saya ingat soal stalking dulu kan. Lambatnya dia untuk jumpa pimpinan UMNO, apatah lagi dengan Akmal Saleh. Perkara itu perlulah diinstitusikan. Jadi contohnya lah, kita selalu pandang rendah tentang Kementerian Perpaduan Negara. Kalau kita tengok sejarah, selepas 1969, antara perkara pertama yang Tun Abdul Razak buat, selain Mageran, orang selalu sebut Mageran tau. Orang lupa satu lagi struktur kerajaan yang cukup berkesan dipanggil Majlis Muhibah Negara. Dan Majlis Muhibah Negara ni adalah memainkan peranan cukup penting, turun sampai ke kampung. Jadi at the top of the leadership, you need a cross-party, cross-society, cross-political leadership, that bila ada saja isu macam itu, you ada orang PAS, you ada orang Bersatu, you ada yang Islam, yang PM kena chair. And you must find, one position. Jadi bila PM chair dan dia jadi begitu penting di peringkat kerajaan, kita ada macam-macam majlis tindakan ekonomi lah. Tapi bila isu yang paling penting, sebenarnya tidak ada majlis kerajaan tau. So when you have a cross-sectional macam itu, akhirnya you will be able to bring everyone to the common ground. Bila everyone to the common ground, satu kenyataan bersama oleh cross-sectional leadership, society, political, economically, religious semua kan, maka yang fringe ini dia takkan dapat pergi jauh lah, dia kekal fringe. Jadi yang itu yang sepatutnya bagi saya lah, kalau bersama, kita akan bersama lah yang pembangkang kerajaan, yang agama lain-lain, we must take a common Malaysian approach to any issue. Kalau isu itu yang berkaitan dengan China ataupun India ataupun Melayu, then it is a collective decision by the leadership of the country yang melibatkan semua.
then I think barulah kita tidak akan ada api-api yang macam inilah.